Ia akan beri awak kuasa awak. Awak hanya perlu sebut, Daisy, bergembiralah. Daisy, bergembiralah! Kenoa, biar saya perkenalkan... Fikirlah! Wah, awak dah jumpa penyelesaiannya, Cik Adik. Saya dah cakap, fikir positif. Tak sabar nak tengok kawan baru kita beraksi. Marilah, mari pergi. Sebab saya semua orang rasa bersalah. Rose, Marinette, Adrian, Ivan, Milan. Sebab saya semua orang rasa bersalah. Rose, Marinette, Adrian, Ivan, Milan. Sebab saya semua orang rasa bersalah. Juleka? Rose, Marinette, Adrian, Ivan, Milan. Sebab saya semua orang rasa bersalah. Rose, Marinette, Adrian, Ivan, Milan. Sebab saya semua orang rasa bersalah. Hadiah! Itu ke kuasa dia? Kuasa Pigela tunjukkan orang yang kena sihir apa yang hati dia paling mahukan. Hari yang biasa dalam kelas di mana semua orang buat seperti biasa dengan Rose. Itu dia. Itu yang Juleka mahukan. Wow, mengagumkan. Kuasa perasaan yang positif. Tak semestinya perlu lawan dengan hebat untuk berjaya. Dapat pun. Selamat tinggal, Rama-Rama. Apa dah jadi? Semuanya dah kembali baik, Juleka. Saya Pigela, Ladybug, Kenoa dan saya datang selamatkan awak. Oh? Raksasa Senti dan kawan-kawannya tak nampak gembira. Reflektor dah tak ada untuk kawan mereka di sini. Cepat, benda tu masuk dalam objek mana? Pelepah dari Shadow Moth tu? Tong sampah. Awak buang dalam tong sampah? Awak boleh cuba nak tipu diri awak. Awak tak boleh terlepas daripada rasa bersalah awak. Ya, boleh. Awak cuma perlu ubah muziknya. Bagus tu, Pigela. Yang penting bukan masalah tu, tapi yang penting cara awak melaluinya. Kita kena keluar dari sini cepat. Angin ni terlalu kuat. Kita tak boleh keluar macam ni. Nampaknya kita tak bernasib baik. Nasib? Iyalah. Inilah gunanya benda ni. Dapat pun. Awak cuma kena cakap, Sas, mulakan menjala. Sas, mulakan menjala. Tepat masanya. Kak Noah, saya nak kenakan... Viperian, tak sabar nak bekerjasama. Mungkin awak berdua nak ladam kuda bertuah untuk misi pertama? Cat? Tak perlu. Ladybug akan bawa tuah kepada kita. Terima kasih. Desperada di atas menara Eiffel. Mari rampas sudutnya dari dia. Kita perlukan kuasa kucing. Kita akan kalah tanpa dia. Sedia berkhidmat, Cik Adik. Sini, kuasa kucing! Kuasa kucing! Apa? Senjata dia datang dari bekas gitar dia. Kita kena halang dia dari gunakannya. Kemudian musnahkannya. Sedia? Peluang kedua. Peluang kedua. Tunggu. Peluang kedua.
Peluang kedua. Peluang kedua. Tunggu. Kali ini saya tahu nak buat apa. Slap! Ikut arah jam! Semua, baik awak tengok ni sekarang. Time Tiger hantar Jagged Stone ke masa lalu. Itu Najah Shemak. Andrew Glacier. Datuk Bandar. Dia musnahkan masa sekarang dengan mengubah masa lalu. Panix, memandangkan saya dari masa depan tak boleh halang Time Tiger dari ke sini, saya mesti tak kuat sangat. Awak bergurau ke? Awak akan jadi ketua pasukan yang bagus. Awak adiwira yang terhebat. Jadi macam mana dengan Time Tiger tu? Saya dah cakap tadi, kalau Cat Noir tak musnahkan Miraculous saya, Time Tiger tak akan ke sini. Di masa depan, awak kalahkan Dr. Sadness, Eclipse Invaders, Pain dan Tears Ratu Kembar dari dimensi dalaman, Inoblia kakak jahat Magistia. Jadi percayalah, awak tak perlu nak takut dengan Time Tiger. Oh, saya terlupa Monsieur Rat. Monsieur Rat? Kita boleh harapkan Ladybug. Bila dia ada, semua masalah akan selesai. Macam mana saya nak jadi macam tu? Dengan membesar Minibug. Bagi tahu saya, Banix, adakah di masa depan saya dan Ladybug? Cat? Oh, awak dan dia lebih kepada... Well. Hey, masa depan masih boleh berubah. Okey, mari pergi. Kita dah lambat. Dia ada cukup masa untuk buat lingkaran masa keliling kita. Dikelilingi seorang lelaki, tandanya dia boleh serang dari mana saja. Dari masa yang mana? Give me your miraculous, don't make me ask. It's pretty clear you're not up to the task. When I bring them to Hawkmoth's door, Ladybug and Cat Noir will be no more. Tunggu sini. Saya uruskan dia dan bawa dia ke masa depan. Jadi tak ada apa-apa boleh jadi pada awak. Sebelum tu, tunggu sini, okey? Jadi ia sama macam memori saya. Dan sekarang, lingkaran! Dia tak perlu bertukar sebelum guna kuasa sekali lagi. Tak, sebab dia dah dewasa. Hebat! Saya tak sabar nak membesar. Saya tak rasa kita mampu nak buat Cat Noir. Bunix, you're lame. You don't get the game. And now you have to start all over again. Kejayaan dah semakin hampir. Saya memang bijak sebab hantarkan saya pembantu yang sangat kuat dari masa depan. Mana kata sini sawak ekor gebu? Saya tak boleh tengok dia main-main aja macam ni. Kuasa kucing! Jangan! Kita tak ada pilihan. Saya akan cuba gunakan kuasa saya pada dia. Cat Noir! Jangan! Kuasa kucing! Tidak! Marinette? Maafkan saya sebab tak maafkan awal lebih awal.
Tak, Marinette. Saya tak layak dimaafkan. Saya dah tipu awak. Saya curi daripada awak dan segala yang berlaku disebabkan saya. Ayah saya tentu sedih tengok betapa teruknya saya gagal. Saya tahu sekarang awak cuma nak buat perkara yang betul. Ya, tapi saya gagal tepati nilai-nilai ayah saya. Dia sendiri takkan tumpukan segala tenaganya untuk membalas dendam. Dia cuma akan sentiasa berbuat baik. Jadi awak tahu apa patut dibuat. Meishi! Berhenti musnahkan semuanya! Tiga, sana topeng saya. Tangkap sakti. Sempurna. Bertenang, Meishi. Saya tak nak cederakan awak. Saya bukan nak musnahkan awak atau balas dendam. Saya nak selamatkan awak dan kembalikan kewarasan awak. Saya bukan Messi lahir. Saya Yan Luoshi. Saya ada sesuatu ni. Merah bertumpuk hitam, corak pelik untuk palsu orang Cina. Ini bukan palsu orang Cina. Ini penyelesaian pada masalah kita. Biar dia telan banyak air kalau awak fahamlah. Dah tentulah. Yan Luoshi! Akhirnya awak nak kembalikan permata saya. Ya, sebelum tu, awak patut minum air yang banyak untuk bertenang. Bola. Roh, bertukar! Inilah dia! Terima kasih, Kak Noah. Hei, si kucing. Awak kena baling kami setinggi yang mungkin. Boleh awak buat tak? Saya boleh cuba buat. Hei awak, saya Kak Noah. Awak pula? Saya, Purple Tigress. Purple Tigress? Miau. Itu bermaksud kita berdua ni sekeluarga. Mari mulakan! Ahoy, Captain Hard Rock. Masa untuk rendahkan bunyi ayat gitar villain. Bagi tu balik, Ladybug. Hei, datang balik! Awak akan rosakkan muzik team! Mana Akuma tu? Saya yakin saya nampak ia masuk sini. Saya akan buat awak jalan atas kayu tak guna. Awak bukan tempat 10 teratas lagi. Rock and Rip, kawan! Tak berhasil ke? Saya tak fahamlah. Akuma tu masuk dalam objek sebelum ia ditarik dan dipisahkan. Kita pisahkan berasingan. Jadi kita kena satukannya balik untuk pisahkannya bersama-sama. Rock and Rip, sayang! Lakukannya, Purple Tigress. Pergi halang mereka.
dan bukannya bergaduh. Giliran awak pula, ya? Kuasa kucing! Alamak, itu Technopirate, penjahat yang suka curi teknologi. Jangan risau semua, keadaan ini di bawah kawalan kami. Penumpang sekalian, United Heroes datang untuk lindungi anda. Uncanny Valley, wira gynoid pertama dengan kecerdasan buatan direka oleh Majestia. Maksudnya... Wah, Majestia ada di sini. Hebatnya! Ini masanya untuk tunjuk kehebatan wira Perancis pada wira Amerika. Huhu! Technopirate, anda ditahan. Tengok dan belajar. Itu Night Owl dan Sparrow macam dalam legenda. Semuanya berakhir di sini. Kamu cedera ke sayang? Saya berfungsi 100%, Mak. Saya ucapkan selamat datang ke Amerika. Semoga bergembira. Inilah masa untuk burung hantu keluar. Huhu! Hah? Sabrina Ren Complete. Ini Miraculous yang akan berikan kuasa mengambil dan pulangkan apa saja bola yang awak dah sentuh. Maaf, tapi saya tak boleh kenati Chloe. Yang tu bukannya Chloe. Itu panel team. Awak tak nak bebaskan Chloe ke? Untuk selamatkan Chloe? Dah tentu. Lagipun, saya suka bola sepak. Hai, saya Bug dan saya kuami awak. Ladybug, saya tak handal sangat main bola sepak. Jangan merendah diri sangat. Awak ni sangat berbakat, tahu tak? Hai, saya Oriko. Jom main bola. Cuma, saya terharu Ladybug. Tapi saya tak selesa hadir dalam pasukan. Betul ke? Bukankah awak berpasukan dengan penulis untuk hasilkan komik Ladybug tu? Awak akan guna demi kebaikan sejagat dan pulangkan bila tugas dah selesai. Boleh saya percayakan awak? Hai, saya kuami awak, Ziggy. Boleh saya percayakan awak? Hai, saya Storm. Kita tambah kekuatan pada pasukan. Macam mana kalau orang cedera sebab kuasa saya? Berwaspada tu bagus, Ivan. Tapi ingat ya, awak dalam pasukan Adiwira nak melawan penjahat. Tak ada siapa yang akan cedera. Dibiarkan sendirian, Cat Noir nampak keletihan. Tendangan demi tendangan dan ubah kucing berani tu jadi lemah. Ia bukan sukan lagi, ia penderaan haiwan. Awak taklah teruk sangat, Cat Noir. Ladybug dah kembali. Ini dia pasukan terpilih untuk perlawanan getir ini. Ladybug kekal setia dalam barisan klasiknya. Carapace, Pegasus, Polymouse, King Monkey, Purple Tigress, Pigala, Vesperia, Viperion dan Ryuko. Dan juga 4 rekrut baru yang saya tak kenal. Miss Hound, Rooster Bolt, Capricorn, Minotaurus. Bla 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 bla. Okey, dengar semua. Dah selesai. Dah tahu ke cara nak dapatkan objek terkena Akuma tu? Itulah trofi kita bila menang nanti. Kalau tak menang? Tolonglah, saya tahu semua rahsia permainan ni. Kita tamatkan permainan bola sepak ni selamanya.
Maka bermulalah perlawanan terhebat abad ini antara panel team dan pasukan Miraculous. Mustahil, tak adil, pengkhianatan. Foul! Bukan menurut peraturan saya. Hati-hati, jangan terkena kasut bola dia. Penalti tendang ke penalti yang menendang ke penalti. Koordinasi yang mengagumkan. Seperti satu gabungan yang memang handal. Pegasus biarkan penalti marah. Pasukan Ladybug nampaknya keliru dan bingung. Oh. Yuhuu! Yang gol dah tak ada. Nak buat apa sekarang? Kita beralih ke tahap seterusnya, Dungu. Gelanggang permainan dah berubah daripada stadium kepada seluruh Paris. Ini bola sepak menyeluruh. Macam kawan saya Johan selalu kata. Permainan diteruskan dengan balingan jauh ke arah Ladybug. Ladybug nampak nekat hendak mengubah permainan. Purple Tigress dalam kedudukan bagus. Purple Tigress, lindungi saya. Penduduk bandar Paris, dengar betul-betul. Nama saya Hawkmoth. Hawkmoth? Ladybug, Cat Noir. Bagi saya subang Ladybug dan cincin ikan sekarang. Awak telah korbankan orang yang tak bersalah. Cubaan yang bagus, Hawkmoth. Kami tahu siapa yang jahat di sini. Jangan terbalikkan cerita. Tanpa awak, tak ada mangsa bersalah bertukar jadi penjahat. Hawkmoth, tak kisah berapa lama pun, kami akan cari awak. Dan awak akan bagi Miraculous awak. Masa untuk buang kuasa jahat! Kami berjanji pada awak semua. Tak kira siapa yang sakiti awak, Ladybug dan Cat Noir akan buat yang terbaik untuk pastikan awak selamat. Wow, siapa pun di sebalik topeng tu, saya dah jatuh cinta. Itulah masalah dengan Adiwira. Mereka terlalu berani. Stoneheart, mereka cuba nak ambil buah hati awak. Awak mesti rampas Miraculous mereka untuk hapuskan kuasa mereka. Baik, Hawkmoth. Tolong saya! Awak takkan ambil Milan dari saya. Ikut saya, kawan-kawan batu. Kita dikepung. Macam mana ni? Kita tak boleh serang mereka. Ya, tapi saya tahu Akuma dia di mana. Dalam genggaman dia, tangan yang dia pegang Milan. Jadi... Kita tahu dia cintakan Milan. Saya tahu. Jangan pisahkan Stoneheart dan Milan. Kita rapatkan mereka berdua. Mereka secucuk sangat. Cuma mereka belum sedar lagi. Saya kurang faham awak, tapi saya percayakan awak. Nampaknya macam inilah cara kita berdua selepas ni. Tolong! Saya takut tempat tinggi! Semuanya akan selamat! Apa rancangan awak untuk rapatkan mereka berdua? Dengan guna kuasa kita. Tagar Sakti! Payung terjun? Apa yang saya nak buat dengan benda ni? Awak pasti awak tahu apa nak buat? Kita akan tahu nanti. Tangan dia, siap sedia. Dapat pun. Masa awak telah tamat dah, Akuma. Kuasa jahat! Huh? Kak Noah, awak selamatkan Ivan! Kuasa kucing! Hawkmoth, saya harap awak suka ilusi Volpina.
Sebab Ladybug sebenar takkan sesekali bagi awak miraculousnya. Dan kami ada idea yang lagi bagus. Awak akan bagi kami miraculous awak tu. Awak mungkin ada tentera yang kena sihir aku, Ma. Tapi kami semua sepasukan Adiwira. Awak akan menyesal sebab awak pakai kostum yang memang sangat mengarutku. Nampaknya awak nak berlawan. Jadi marilah. Guitar villain, frightening gale, music. Seorang yang hebat! Jadi ia bermula. Tentera Scarlet sedang dalam perjalanan untuk musnahkan semua pemegang miraculous yang lemah. Jangan lupa objektif utama kita. Kita nak dapat Rockmore. Jadi inilah rancangannya. Sasarkan pada bos mereka. Mari dapatkan. Saya lindungi awak. Awak boleh harapkan saya, Ladybug. Cyclone! Awak harus panggil saya awak. Serangan kilat! Kebis, berisai! Pedang awak langsung tak setanding, Cat Noir. Tunjuk pada mereka. Bibi, loket Pharaoh! Bagus. Rina Rouge, selamatkan! Bagus, Chloe. Panggil saya Queen Bee, Serigala. Kita pasukan yang hebat. Bagus, tapi ia belum berakhir. Semuanya macam dirancang, Catalyst. Memang seronok dapat buat mereka percaya yang mereka ada peluang untuk menang bila keputusannya dah diputuskan. Giliran awak, Dark Cupid. Penduduk Paris, sama seperti semua Adiwira, kita takkan menyerah pada kejahatan. Bersama kita akan lawan. Bersama kita akan menang. Ya, sayang. Apa yang awak buat? Cepat sikit, Andre. Ya, sayang. Saya datang ni. Sementara tu, saya akan uruskan pertahanan Paris dari helikopter saya. Terima kasih. Audrey, sayang. Mana Chloe? Dia mungkin sedang bermain Adiwira lagi. Chloe tak patut terus bermain Adiwira. Memang mengarut. Memang sangat mengarut. Cik Chloe memang perlu dihukum. Bagus tu, Dark Cupid. Keluarga bourgeois dah bersedia untuk ikut rancangan saya. Style Queen, Maledictator, Despair Bear. Chloe tak pernah ikut cakap awak. Jadi sekarang saya bagi awak kuasa untuk hukum dia buat selamanya. Cuaca buruk akan tiba. Ramalan cuaca awak salah, Ratu Ais. Masa awak menyerang orang yang tak bersalah akan tamat, Hawkmoth. Cukup! Bagi miraculous awak supaya saya boleh tunaikan hajat saya. Jangan harap. Tak ada hajat yang berbaloi dengan harga yang dunia perlu bayar untuk puaskan keinginan awak tu. Awak pasti ke tak ada hajat yang berbaloi dengan harga tu, Marinette? Tidak. Ini mustahil. Saya nak isteri saya, Ibu Adrian, kembali kepada kami semula. Sebaik keluarga kami bersatu semula, kami dan Adrian akan jadi ikon abadi di dunia ni untuk selamanya. Dan kami akan berada di sini untuk saksikan kejayaan mereka nanti. Isteri awak kembali semula, Kagami dan Adrian ikon abadi. Berapa banyak nyawa yang awak akan hancurkan atas nama impian awak tu? Sebanyak mana yang diperlukan. Untuk kembalikan Emily, orang lain perlu hilangkan diri. Untuk sembuhkan luka yang Cat Noir berikan pada saya dulu, orang lain yang perlu dicederakan. Orang lain? Tapi siapa? Sesiapa pun. Cuma kami yang penting. Macam mana dengan awak, Marinette? Bukankah awak sanggup untuk korbankan nyawa demi kebahagiaan Adrian? Awak betul-betul fikir itu yang dia nak?
Apa perasaan dia bila tahu ayahnya dah jadi penjahat? Dia sanggup korbankan nyawa orang lain yang tak bersalah. Adrian pun akan buat benda yang sama. Tidak! Tak macam awak, Adrian dah pun terima kenyataan. Dia tak hidup di masa lalu. Masa depan dia memang sangat cerah. Awak pasti tahu kalau awak cuba ambil tahu. Tapi hakikatnya, Adrian tak bermakna untuk awak lagi. Awak kurung dia dalam rumah. Kurung dia dalam cincin alliance. Kurung dia di dalam kehidupan yang membolehkan awak bersembunyi di belakangnya untuk buat semua ni. Takkan sakti! Saya cuma nak hidup dia bahagia. Kembali ke sini, pengecut! Tidak! Kuasa kucing! Nuru, bagi balik kerongsang tu. Saya masih penjaga dan saya baru saja ambil semula Miraculous Butterfly daripada awak. Kuasanya bukan lagi milik awak. Nuru akan patuh orang seterusnya yang guna kerongsang tu. Seseorang yang saya akan pilih. Saya cuma tinggal sebut je. Lepas tu cincin tu akan dimusnahkan. Awak dah tak berdaya. Semua Kuami akan bebas. Berkat daripada magic saya akan baiki huru-hara yang awak dah buat. Saya akan hantar Plague untuk berikan Miraculous Black Cat kepada pemegangnya dan semuanya akan kembali normal. Semuanya dah tamat.